Mula-mula kita rebuskan tomato sehingga mendidih lah. Kemudian kita rendamkan tomato yang kita rebus tadi dalam air sejuk. Macam ni. Kemudian kita kisarkan tomato ni sehingga hancur lah. Tomato tadi yang kita rebus tadi, yang kita rendam dalam air sejuk tadi, kita kisarkan dia sehingga hancur jadi macam ni. Kemudian kita panaskan minyak dan bersedia untuk menumis lah. Kemudian kita masukkan bawang. Kemudian kita tumiskan bawang ni sehingga dia garing sedikit sebelum masukkan tomato yang kita dah kisar tadi. Kemudian kita masukkan sausage yang kita dah iris tadi. Bila nampak kita punya sausage ni dah agak garing dah sikit, so tanpa membuang masa lagi, marilah kita masukkan tomato yang telah kita kisar tadi. Okey, masukkan perlahan-lahan. Okey, masukkan semua ni kalau boleh. Okey, masukkan semua tomato tadi dan kacaukan dia, ya. Kemudian kita masukkan tomato puri. Tomato puri sikit je kita masukkan, jangan masukkan banyak sangat, nanti dia akan masam, ya. Okey. Lepas tu kita masukkan sedikit garam. Sikit je garam. Dia masin, ya. Sedap masin-masin. Okey. Okey, tengok kuah dia macam dah kuning kuah dia. Lepas tu kita masukkan sos tomato. Sayang bangga je. Okey. Lepas tu kita masukkan sos cili. Sos cili. Kacaukan dia. Oregano. Saya pakai jenama Maria. Okey. Sebut oregano. Sikit je, tak payah banyak-banyak sangat. Oh ya. Dah siap kuah spaghetti kita. Okey, spaghetti kita saya guna jenama Ummah mi geti. Okey. Kita dah rebus dah. Okey, kita tunggu sampai dia menggelegak dan macam biasa kita bubur minyak sikit untuk elakkan dia melekat. Okey.